Okey. Yang saya nak tanya, yang tadi soalan Ustazah tu, kan lepas dikebumikan dia tanam saya padam. Kita kan biasa tanam ataupun cucuk satu kayu nisan sementara kan. Ni baru dikebumilah. Dia kata, betul ke Ustaz? Kalau kita nak cabut ni nanti nak tukar kepada yang batu punya keluarga tu, betul ke Ustaz kita kena buat tahlil? Macam tu lah pula. Kalau nak cabut je kayu ni kena buat tahlil. Saya kata kenapa? Takut nanti ialah dapat mudarat ke bala ke, ataupun tangan mayat tu keluar nanti macam tu. Sudah. Tuan-tuan, saya sebut dengan tuan-tuan, kita tengok hukum asal. Apa hukum meletakkan tanda pada kubur? Tak kisahlah batu ke, kayu ke, apa hukum? Ada tak dalam Islam kita letakkan batu nisan atas kubur? Okeylah, katakan ni kubur lah ni kan. Katakan. Jangan tinggi macam ni ya. Jangan tinggi macam ni. Kan Jabatan Mufti dah keluar garis panduan. Ni 8 inci tuan-tuan. 8 inci. 8 inci ni, ini air yang berapa ml ni? 250. Tuan-tuan ambil yang botol air 500 ml tu. Cuba tuan-tuan bawa ke kubur. Dia lebih kurang tinggi ni. Letak dekat tepi kubur mak tu. Ada tak garis dia punya sukatan dia tahap tu? Kalau okey lah. Kalau lebih tu dia bercanggah dengan garis panduan Jabatan Mufti kita. Semua tanah kubur dah diletakkan garis panduan pembinaan apa. Cuma orang tak baca. Orang pergi kubur bukannya baca pun. Itu yang minta maaf. Ada kubur-kubur tu saya pergi, tinggi pinggang pun ada. Nampak? Peha paras ni. Itu tanggungjawab waris dengan ilmu dan pihak-pihak pengurusan kubur lah. Okey, berbalik kepada tadi, dalam Islam adakah syariat atau meletakkan tanda pada kubur? Contoh ni ini napo lah, tapi jangan tinggi ni jangan tinggi ni pula. Ada tak syariat letak tanda batu nisan ke kayu dekat atas kubur? Sebenarnya dalam Islam ada atau tidak? Kita tengok asal dia dulu, asas. Ada atau tidak? Itu saya kata, ada tak? Asal ada abang? Ada tak bang? Rasa abang lah. Apa kita belajar? Tak ada markah. Tak ada hadiah. Tak ada, okey. Asal ada tak? Ada tak? Nak geleng ke tidak? Nak angguk pun tidak? Ada ke? Ada, okey. Okey, jawapannya ada. Dalam Islam, sunnah Nabi SAW, ketika Nabi mengebumikan jenazah saudaranya Osman bin Maz'un. Who is Osman bin Maz'un? Osman bin Maz'un adalah saudara susuan Nabi. Sama-sama menyusu dengan Nabi waktu kecil dulu, masa baby. Bila Osman bin Maz'un ni meninggal, tuan-tuan pernah pergi umrah, pergi Masjid Nabawi. Sebelah Masjid Nabawi ada perkuburan Baqi' kan? Beribu-ribu kubur kan? Di antara beribu-ribu tu ada satu kubur yang itulah jenazah pertama dikebumikan di perkuburan Baqi'. Namanya Osman bin Maz'un namanya. Bila dikebumi di sebelah Masjid Nabawi, Masjid Nabi, lalu Nabi minta sahabat, tolong angkatkan aku batu itu. Ada satu batu, tapi dalam sirah, dalam riwayat, sahabat tak dapat nak angkat batu ini sebab batu ini besar. Lalu dalam riwayat Nabi sing-singkan lengan dia, dan Nabi pergi, Nabi angkat batu itu, Nabi letak di atas kubur Osman bin Maz'un. Meletakkan tanda pada kubur, that is sunnah. Jangan tak letak. Tak letak taklah berdosa, tapi letak dapat pahala. Berapa batu nisan yang Nabi letak? Satu.
Habis tu ustaz, mana datang kat tempat kita ni 2 batu nisan? 2. Kubur abang saya pun letak 2 juga. Tapi saya tengok dekat sini banyak yang 1 je, kan? Okey, ingat tuan-tuan, sunnah syariat Islam 1. Okey? Kalau 2, adakah boleh? Jawapan dia Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan meletakkan 2 batu nisan, hukumnya harus. Sebab 2 batu nisan adalah adat dekat Nusantara kita ni. Maka bolehlah 2 batu nisan. Habis tu ustaz, kalau dia letak sampai 3-4 batu nisan, sudah 4 batu nisan, Allah, lekat ni. Tuan-tuan, saya kalau mengajar dalam kelas, saya tak boleh duduk kan, cikgu kan, saya kena banyak bergerak. Tuan-tuan jangan hairan tuan-tuan, ibu ayah, kalau tuan-tuan pergi tengok satu kubur, di atas kubur sampai ada 3-4 batu nisan. Ni kan, dekat atas tu ada 1, 2, 3, 4 batu nisan, atau dia letak tengah ni. Jangan hairan ambil tahu, ini ilmu. Terutama kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Pinang atau tuan-tuan pergi ke Singapura. Ada tak? Belum ada kan? Atas sebab apa? Sebab di bawah kubur itu ada mayat yang berlapis. Ada 2-3 mayat. Nampak? Ketika mayat pertama dikebumikan, selepas beberapa tahun dikambus dengan tanah yang lain, masuk mayat yang kedua. Kemudian letak lagi batu dekat atas tu. Sebab itu hari raya, kalau tuan-tuan pergi, saya lupa masjid apa dekat Pulau Pinang tu. Kalau raya tu, satu kubur satu je, yang datang tu sampai berpuluh orang. Sebab di bawah tu lah nenek dia, di bawah tu bapak dia, di bawah tu mak dia. Macam tu. Tapi ni ilmu lah. Jangan rasa pelik ada. Tapi sebenarnya, yang kalau satu mayat tu 1 batu nisan. Kalau 2, hukumnya harus jadi benarkan. Jadi yang ditanya tadi tu, kalau kita cabut ni, perlu ke buat tahlil? Jawapannya tak perlu. Kalau kita nak cabut aja. Nak baca apa ustaz? Tak kisahlah baca apa pun, baca bismillah lah kan. Kita buat benda pun, saya minum bismillahirrahmanirrahim, kita akan bismillahirrahmanirrahim. So nak cabutlah bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak selawat lah. Apa baca pun boleh, tak ada masalah. Cuma taklah sampai nak buat tahlil tu. Kalau kita buat tahlil biasa ni, buat je lah. Tahlil tu la ilaha illallah. La ilaha illallah, kita doakan si mati. Jangan wajibkan pula. Saya tengok minta maaf sangat-sangat. Kebanyakan kita ni, walaupun tak semua, sampai dia mewajibkan tahlil. Bila si mati tu meninggal, setiap malam tu sampai 7 malam, wajib. Wajib tak boleh. Wajib tak boleh. Kalau ada kemampuan, buat. Apa susah? Lepas solat, adik-beradik, anak-beranak buat tahlil. Tak semestinya panggil orang datang. Tahlil ni la ilaha illallah. Kalau ada rezeki lebih, kita beli makanan, bagi kat masjid, bagi kat orang susah, panggil jiran-jiran datang. Kalau ada rezeki. Jangan sampai kita pergi rumah kawan tu, kan dia baru meninggal suami, kita kata, kau siapa lah tahlil kah? Dah lah kawan tu meninggal, dia punya suami, anak jadi anak yatim. Ini pernah berlaku, bukan kat tempat kita, ada satu tempat tuan-tuan. Orang kampung datang nak makan tahlil, tengok tak ada tahlil. Nampak? Dia jadi satu perkara yang menyusahkan. Ini kena berhati-hati. Tolong berhati-hati. Kalau ada rezeki buat. Kalau ada rezeki boleh buat. Jadi saya rasa cukup sekadar tu sebab saya sakit tekak. Tiba-tiba je Sebenarnya banyak benda saya nak ulas. Tapi sebelum saya habis, ada satu soalan semalam. Dia macam ni, saya nak bagi faham Antara perkara yang wajib gali balik mayat. Contohnya ni mayat
Okeylah. Okey, ini mayat kan? Dah kubur dah. Antara perkara yang wajib gali mayat ni keluarkan balik adalah adalah apabila mayat ini tak dihalakan arah kiblat. Tak hala arah kiblat. Contohnya ni kiblat kan, ni facing kiblat. Dia punya mayat tu arah sana. Macam tu. Atau arah macam ni, atau macam ni. Bayangkan okey, katakan mayat tu macam tu. Kiblat sana. So wajib gali balik mayat ini, aturkan dia facing arah kiblat. Ini dalam mazhab kita ada. Dalam garis panduan Jabatan Mufti ada juga perkara-perkara yang mewajibkan gali mayat, kecuali kalau mayat itu sudah lama dikebumikan. Contoh, tuan-tuan, siapa yang tak pernah pergi solat dekat Surau Tak Cinak? Surau Tak Cinak tu kan, dekat area Pujuk tu, pergi solat dekat sana. Satu sunabene yang sangat cantik. Di sebelah Surau Tak Cinak tu ada kubur yang banyak tak ikut arah kiblat. Ini kubur lama. Ada yang menghadap sana, ada menghadap sana. Saya dimaklumkan oleh orang-orang di situ, masa dia ke bumi tu, dulu-dulu kan pokok tinggi-tinggi, sekarang dah tak ada dah. So mana-mana yang dia nampak ada matahari, itu dia halakan mayat tu. Contoh matahari dekat situ, pokok tu dah tumbang situ. Nanti bulan depan tu dah tutup, pokok dah naik, matahari kat situ pula. Dia macam tu. Jadi tuan-tuan akan lihat dia punya kubur dia tu, dia berterabur. Dan perkara ini saya dah ajukan kepada Jabatan Mufti. Kebetulan ada sahabat saya datang sekolah lah daripada Jabatan Mufti. Saya bertanya hal ini, rupanya Jabatan Mufti, Jabatan Agama Miri, dan juga kalau tuan-tuan kenal Ustaz Jul kan? Kenal kan? Ustaz Jul dulu. Dia dah pergi ke kubur ni. Dia dah tengok kubur ni. So bila dia tengok, Mufti memutuskan kubur-kubur ini tak perlu digali semula sebab dia terlalu lama. Kalau gali pun mungkin ada tulang, mungkin tak ada tulang. Macam itulah. Okey, ini kubur lama. Jadi jemaah semalam tanya saya, dia kata, Ustaz, katakan kita tengok daripada drone atas. Saya nak sebut sikit sebab kita tamatkan sekejap. Okey. Ini pandangan drone atas. Ini kiblat. Ini mayat. Sorry. Ini mayat macam ni lah. Okey. Mayat macam ni. Minta maaf kalau nampak macam gula-gula tuan-tuan. Minta maaf Okey, ni hidung dia. Ini kiblat. Dia hala ke arah sini. Dia kata, Ustaz, boleh tak kalau mayat tu dekat sini, dekat atas tu kan ada napur, kita tak alihkan mayat ni, kita cuma alihkan napur aja. Napur aja kita pindah ke arah kiblat. Saya kata, boleh pula macam tu ya. Sebenarnya hukumnya bab mayat. Nanti tuan-tuan tahu, kalau boleh kita buat macam ni, dah tentu Jabatan Mufti akan alihkan napur dekat Tak Cinak tu ikut arah kiblat. Tapi tak, Jabatan Mufti tak buat. Dia kekalkan napur tu. Dan kalau kita alihkan, contoh ni, mayat macam tu. Orang yang datang tu duk pijak mayat ni. Langkah mayat, pijak sini. Orang dalam kubur suka ke kena pijak? Tak suka, tak suka. Kata Nabi, kamu duduk di atas bara api sehingga terbakar kulit kamu, lebih baik daripada kamu duduk pijak atas kubur, atas mayat. Sebab tu saya selalu ingatkan makcik-makcik, minta maaf. Orang-orang tua yang sakit pinggang, minta maaf Kadang-kadang pergi kubur, dia nak cari tempat landing kan? Terlupa bawa kursi kecil tu, terlupa. Ada dah beli dah dekat Shopee. Kan, nak pergi kubur, tapi terlupa bawa, tinggal kat rumah. Dia dah sakit pinggang, jalan macam ni, dia tengok ada napur tu, ni napur orang ni. Allah, relax aja letak punggung atas. Astaghfirullahalazim. Jangan. Di bawah tu ada mayat.
Mayat tak suka. Tuan-tuan jangan kata mayat. Tuan-tuan tidur baring